Salam Malaysia Madani dan tentunya kita bersama lagi dalam program Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda di Bernama TV dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup penting dan relevan sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita di program Ruang Bicara hari ini ialah agenda mendidik koperasi menjulang legasi. Macam saya katakan, ini merupakan topik yang cukup penting dan menarik sebenarnya. Dan mungkin ramai juga yang tidak mengetahui bahawa bila kita bercakap tentang koperasi itu sendiri, di negara kita saja ada mungkin lebih daripada 16,000 koperasi dan ianya melibatkan lebih kurang 7.6 juta ahli. Dan sebelum ini pun banyak rungutan yang disuarakan oleh ahli-ahli koperasi. Ada yang merasa tidak puas hati dengan pengurusan koperasi mereka. Ada juga yang mengatakan bahawa ada juga koperasi yang mungkin apa yang disebut sebagai ialah hidup segan mati tak mahu. Dan ada juga ahli-ahli yang membangkitkan tentang isu mereka tidak menikmati apakah faedah dan juga nikmat yang harus mereka perolehi daripada pihak koperasi itu sendiri. Dan semuanya mungkin berakar umbi disebabkan oleh pengurusan koperasi yang dikatakan tidak begitu profesional dan sudah pastilah dengan wujudnya Institut Koperasi Malaysia ataupun IKMA di Kementerian Usahawan dan Koperasi Malaysia, sudah pastilah banyak perubahan telah pun dilakukan dan sudah pastilah kita mungkin telah pun dapat melihat tentang wajah dan juga dimensi baru bila kita bercakap tentang pengurusan koperasi secara keseluruhannya. Inilah sebenarnya antara isu yang ingin kita sembang-sembang bersama dengan tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama saya di studio. Dan kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga selamat datang kepada yang berbahagia, Datuk Muhammad Ali Mansor yang merupakan Ketua Pengarah dan di Institut Koperasi Malaysia ataupun IKMA. Jadi Datuk, apa khabar? Khabar baik. Lama kita tak berjumpa tu ya. Saya kira dah berapa tahun jugalah. Alhamdulillah dapat juga bertemu semula dengan Datuk Muhammad Ali Mansor. Dan diingatkan, macam saya katakan, topik ini merupakan satu topik yang cukup penting sebenarnya. Dan kepada anda yang mungkin berkesempatan ketika ini bersama kami di program Ruang Bicara ini, saya mendapat keizinan sebenarnya daripada yang berbahagia Datuk Muhammad Ali. Anda juga sebenarnya boleh berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik ini. Jadi seperti biasa kami menyediakan satu talian kepada anda iaitu di 03-2697-9768. Jadi gunakanlah peluang dan kesempatan ini untuk melontarkan apa saja pandangan, apa saja perkara yang mungkin berkaitan dengan topik yang menjadi perbincangan kita di program Ruang Bicara ini. Baiklah, saya ingin mulakan dulu dengan Datuk Muhammad Ali Mansor lah. Satu soalan yang secara general sebenarnya. Apakah Datuk secara peribadi juga melalui IKMA sendiri sudah pun melihat bahawa ada macam saya sebut tadi ada perubahan yang begitu ketara sebenarnya bila kita bercakap tentang pengurusan koperasi di Malaysia ini, Tok? Kalau kita lihat pengurusan koperasi Malaysia ini dia bermula dengan sejarah yang panjang. Ya. Koperasi sendiri dalam sektor ini telah berkembang sejak 104 tahun yang lalu. Dan kami IKMA sebenarnya pada tahun ini meraihkan 70 tahun. Dulu kita dikenali sebagai Maktab Kerjasama Koperasi. Dan kalau kita lihat sejarah koperasi negara pun dia agak berliku. Betul. Hari ini kalau kita katakan Bank Rakyat hebat, tahun 1975 Bank Rakyat mengalami masalah pengurusan. Kerugian 150 juta pada ketika itu. Sekarang Bank Rakyat nombor 1 tetapi melalui sejarah yang berliku saya kata tadi. Dan kalau kita lihat isu pada tahun 80-an, koperasi pengambil deposit. Lebih daripada 1 bilion sehingga terpaksa dibentangkan kertas putih di Parlimen. 24 koperasi terlibat. Dan kebanyakan koperasi daripada 24 ini, 20 tidak ada lesen untuk menerima mengambil deposit. Sehingga menjadi satu isu besar. Dan pada ketika itulah kita lihat Jabatan Koperasi bertukar kepada Suruhanjaya selepas tahun 2007 itu untuk dari segi Kawaselia, dan kami diberi tanggungjawab untuk mengendalikan program-program berdasarkan garis panduan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Sedikit latar belakang tentang Institut Koperasi Malaysia ataupun IKMA sendiri tu. Kita juga nak dapat pencerahan daripada Datuk untuk pengetahuan penonton-penonton yang mungkin bersama kita ketika ini. IKMA ini bermula 1 tahun sebelum merdeka. Dan kalau kita lihat sejarahnya
ditubuhkan di Jalan Templer. Dan kalau kita pergi hujung Jalan Templer itu ada Jalan Osman. Pada ketika itu ITM Rida ditubuhkan pada tahun yang sama. So sejarahnya sama. Dan kalau kita lihat institusi ini agak tertinggal lah pada pandangan saya lah. Sebab itu kita terpaksa merombak. Kerana kalau kita lihat pada tahun 1969 USM ditubuhkan. Tahun 70 UKM. Pada tahun 71 UPM. Pada tahun 72 UTM. Sedangkan maktab yang ditubuhkan pada tahun 1956 ini tidak bergerak. Kekal sehinggalah kita mengambil beberapa usaha yang mana ketika saya masuk ketika itu Tun Wan Junaidi, sekarang TYT Sarawak, memberikan idea, memberikan KPI supaya dalam tempoh 2 tahun ini kita tubuhkan koperasi. Supaya kita laksanakan program kita secara daripada sehari sehingga PhD atau DBA. Jadi kita lengkapkan proses pendidikan formal kepada pengurusan-pengurusan koperasi ini supaya mereka boleh mengendalikan koperasi dengan cara yang lebih agak profesional. Ini yang ya, bila Dato' bagikan soal ini, sebelum saya juga nak sentuh sebenarnya tentang UKM sendiri ataupun Universiti Keusahawanan Koperasi Malaysia. Tapi sebelum itu, Dato' daripada pemerhatian dan kajian yang Dato' lakukan di IKMA sendirilah, apa sebenarnya kelemahan koperasi sebelum ini? Apakah selain daripada pengurusan, adakah timbul masalah-masalah lain yang mungkin mengakibatkan pengurusan koperasi itu tidak dapat dijalankan untuk memberi manfaat dan juga faedah kepada ahli-ahlinya? Sebenarnya koperasi pun dia tidak lari seperti syarikat juga. Syarikat pun ada masalah yang sama. Tetapi koperasi ini disebabkan jumlahnya besar, ahlinya ramai, melibatkan wang ahli-ahli. Jadi dia akan dilihat lebih memberikan kesan kepada masyarakat. Sebab itu kita lihat kalau kita katakan kenapa koperasi ini tidak bergerak, mungkin banyak faktor. Kerana generasi yang menguruskannya, latar belakang pendidikan, peluang yang ada. Ini yang sedang kita terapkan supaya kita dapat menyesuaikan diri, kita dapat memberikan cabaran yang sama dengan sektor pendidikan kerana sektor usahawan yang lain. Jadi kita lihat koperasi, kalau kita lihat banyak advantage dan kelebihan. Kalau sekarang di dunia korporat bercakap SDGs, bercakap tentang social enterprise, semua ini dah ada di koperasi. Di mana dalam koperasi itulah yang diperjuangkan. 7 prinsip itu, prinsip yang kelima ini adalah pendidikan, pendemokrasian, ekonomi, sukarela, semua ada dalam prinsip koperasi itu sendiri. Yang mana syarikat pada hari ini mengenengahkan, tetapi dalam koperasi itu sudah ada. Kerana sistem koperasi ini dia mengambil pendekatan melihat kepada kelemahan sistem kapitalis dan melihat kelemahan kepada sistem sosialis. So dia berada di tengah untuk membetulkan masyarakat, kerana dia bukan saja soal keuntungan, soal kebajikan masyarakat, soal peluang pekerjaan, banyak perkara-perkara lain yang dilihat dalam sektor ini. Saya tertarik hati bila Datuk menyentuh tentang isu pendidikan itu sendiri dalam bila kita lihat tentang pengurusan koperasi itu sendiri itu. Apakah bagi pandangan Datuk sendirilah bila kita sebut tentang pendidikan itu, apakah ianya merupakan sebagai satu elemen yang cukup penting sebenarnya dalam memperkukuh gerakan koperasi di negara kita? Kita melihat faktor pendidikan sangat penting kerana kelemahan pentadbiran itulah yang menyebabkan lemahnya setiap koperasi yang berada di negara ini. Dan kalau kita lihat, mungkin orang bercakap tentang peluang perniagaan, bercakap tentang modal. Tapi kalau semua ada, pengurusan tak baik, dia akan menghancurkan sistem. Dia meninggikan tempat yang jatuh, tempat untuk jatuh itu. Betul. Mana modal yang banyak, ahli-ahli menyumbang begitu banyak, dan akhirnya semua tertipu kerana diuruskan dengan cara yang tidak betul. Dan ini akan menyebabkan persepsi masyarakat kepada koperasi agak kurang baik. Okey, bila kita bangkitkan soal ini, saya juga tertarik hati dengan penubuhan Universiti Keusahawanan Koperasi Malaysia. Dan ini tahun yang ketiga dah Datuk ya. Jadi apakah Datuk melihat apakah keistimewaan UKM ini sebagai universiti koperasi pertama di Asia sebenarnya? Kalau kita lihat UKM ini untuk IKMA, Institut Koperasi Malaysia, di bawah Akta, kita hanya dibenarkan untuk mengendalikan program sehingga peringkat diploma. Dan kita melakukan ini sejak tahun 1956.
Mungkin pemindahan itu berlaku pada tahun 68. Tapi dari tempoh tersebut sehinggalah 2023 itu saja yang dibenarkan. So kita bila kita melihat keadaan ini adalah lebih baik dengan cabaran baru, dengan keupayaan yang baru. Kita harus melanjutkan lagi proses pendidikan itu kepada ijazah sarjana muda, masters dan juga PhD atau DBA. Yang ini yang kami buat supaya program kita daripada sehari sehinggalah kepada program DBA ada di Institut Koperasi Malaysia dan di UKKM, iaitu sebuah anak syarikat yang milik penuh, IKMA, diberikan tanggungjawab, diberikan lesen oleh Kementerian Pendidikan Tinggi untuk mengendalikan sebuah universiti penuh. Dan saya difahamkan yang akan datang nanti merupakan convocation yang kedua. Mungkin berapa ramai pelajar-pelajar yang ada di yang mungkin akan menerima ijazah dalam convocation ini nanti tu? Sebenarnya kita masih kekurangan pelajar, keseluruhan baru 153. Jadi kita baru pengambilan baru dan sebenarnya kita menerima pelawaan itu pada tahun 2022. Dalam tempoh setahun kita kena melengkapkan semua keperluan yang diperlukan oleh pihak Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi kita mulakan pada tahun 2023 dan untuk program sarjana muda mereka perlukan 3 tahun setengah atau 3 tahun. Jadi belum cukup. Jadi sebab itu tahun ini kita hanya mampu keluarkan untuk diploma dan juga masters. Kerana program ini adalah program 2 tahun setengah dan juga 2 tahun. Jadi seramai 25 orang akan terlibat. Sebenarnya kami mengambil kesempatan untuk program ataupun convocation ini adalah untuk memasyurkan menteri yang baru. Ada pertukaran menteri. Jadi menteri Kementerian Pengurusan akan menjadi chancellor kepada universiti ini. Jadi pertukaran ini, pemasyuran ini akan kita lakukan pada 21 hari bulan nanti untuk mengangkat menteri yang baru sebagai chancellor Universiti Kesusanan Koperasi. Mungkin penting dan menarik juga lah sebelum kita pergi lebih jauh, Dato' ya. Bila you sebut tentang jumlah pelajar-pelajar yang mengikuti kursus di UKM itu sendiri, mungkin ialah jumlahnya agak kecil. Jadi apa yang dilakukan oleh IKMA sendiri dalam usaha untuk menarik perhatian lebih ramai pelajar-pelajar sebenarnya masuk ke UKM untuk mendapat ilmu yang betul-betul diinginkan dalam usaha untuk memajukan bila kita cakap tentang gerakan koperasi di negara kita ini sebenarnya. Kalau kita lihat, saya ambil juga dari segi Institut Koperasi Malaysia. Institut Koperasi Malaysia untuk kita latih lebih kurang 35,000 setahun. Besar. Tetapi untuk program universiti kerana pendidikan formal agak masih, tetapi kita dalam proses untuk mendapatkan setara rating. Kita sedang bekerjasama dengan beberapa pengiktirafan antarabangsa supaya kita juga berhasrat untuk mengambil pelajar-pelajar daripada luar negara. Kerana kalau kita lihat UKKM ini, walaupun di Indonesia mungkin ada ECOPIN, tetapi mereka tidak menumpukan kepada bidang koperasi. Jadi di UKKM ini kita butik universiti yang memberi fokus kepada koperasi. Ada National University Philippines ada, tetapi bukan koperasi. Dia hanya ada mata pelajaran ataupun fakulti yang berkenaan saja. Only on management sajalah. Management. Tapi di sini kita benar-benar memberi pengkhususan kepada koperasi. Jadi berapa pendekatan kita buat dan kita ucap terima kasih kepada Yayasan Bank Rakyat. Kan di sini kita ada beasiswa, bukan pinjaman. Kemudian Kerajaan Negeri Sabah juga bagi kita beasiswa dan kita sedang berusaha untuk mendapat tajian-tajian lain daripada negeri-negeri. Apakah sebenarnya ilmu yang ingin ataupun yang diterapkan sebenarnya kepada pelajar-pelajar ini sebenarnya? Kalau kita lihat bidang keusahanan yang ada ataupun pentadbiran perniagaan, dia agak berbeza sedikit dengan koperasi. Kerana koperasi ini dia ada akta yang tersendiri, pengurusannya berbeza. Jadi ada penambahan mata pelajaran yang perlu diberikan kepada para pelajar mahasiswa kita. Sebab itu graduan dalam program ini amat mudah mendapat kerja. Sebab di Malaysia ini kita tidak ada satu fakulti yang khusus kepada koperasi. Adalah mungkin Universiti Utara, itu pun sebenarnya daripada IKMA juga dulu bekerjasama. Dan ada universiti yang lain 1-2 tetapi tidak mengkhusus seperti UKKM. UKKM kita memang dan kita di situ kita ada pelajar master yang CEO koperasi, chairman koperasi, ahli lembaga koperasi. So pembelajaran di UKKM sebenarnya pembelajaran yang melibatkan praktikal. Kita bila kita melakukan latihan industri, kita boleh pergi ke bank rakyat, kita boleh pergi ke co-op bank,
Koperasi Angkatan Tentera, Koperasi Polis. Kita ada top 100 yang sentiasa menunggu pelajar-pelajar kita ini untuk berkhidmat, sama ada latihan industri dan terus bekerja. Ini peluang ini sebenarnya sangat besar dan jumlah kita pun sebenarnya tidak ramai. Kita sasarkan dalam 300 ke 500 para pelajar dan ia cukup untuk menampung sektor ini pada setiap tahun. Secara peribadi juga sebenarnya, bagaimana Datuk melihat bahawa penubuhan UKKM ini sebenarnya mampu mengubah persepsi masyarakat terhadap koperasi sebenarnya? Ya, saya nampak pertama sumbangan kita kepada negara lah. Dari segi kalau graduan menghadapi masalah pengangguran, tetapi kami di Institut Koperasi boleh menyediakan peluang pekerjaan kerana kita ada 16,000 lebih koperasi di negara ini yang memerlukan tenaga pengurusan. Sebab itu kita mahu supaya kita dapat melatih satu generasi yang mampu mengurus dengan baik. Dan kalau kita dapat menyediakan modal insan yang terbaik ini, saya yakin semua koperasi Malaysia akan menjadi koperasi yang hebat dan masyarakat akan menaruh kepercayaan kepada sektor kita pada masa akan datang. Dan fokus utama IKMA sendirilah dalam melahirkan generasi muda yang berminat dengan sektor koperasi. Apa lagi yang dilakukan oleh IKMA sebenarnya tu? Sebab kita lihat IKMA ini sebagai satu bentuk pembelajaran yang untuk kita lengkapkan sistem koperasi itu. Sebab itu saya katakan tadi daripada program sehari sehingga kepada program PhD atau DBA. Kita melatih 10,000 ahli lembaga pengarah setiap tahun, memberikan apa yang kita katakan kursus wajib, mana kita berikan pendedahan pada koperasi, peraturan koperasi, cara untuk membuat perancangan perniagaan, memberi sikit tentang IT, AI dan sebagainya. Jadi kita menedahkan semua ahli lembaga pengarah kepada proses menguruskan koperasi di landasan yang betul, bersesuaian dengan akta koperasi yang kita amalkan. Sebab koperasi ini kita tidak boleh bandingkan dia dengan syarikat sediaan berhad. Kalau kita nak bandingkan, kita kena bandingkan dengan public listed company. Sebab nama koperasi pun berhad. Sebab dia boleh mengambil duit awam. Itu yang agak sensitif. Ya, betul. Di mana apabila dia mempunyai keupayaan tersebut, kita kena memastikan pengurusan lembaga pengarah benar-benar memahami sesuatu koperasi bagaimana untuk diuruskan dan kemudiannya memastikan koperasi ini berjaya. Okey Tok, kita akan sambung lagi. Semakin menarik sebenarnya perkara-perkara yang kita bincangkan ini. Tetapi saya ingatkan lagi kepada penonton-penonton yang mungkin berkesempatan bersama kami ketika ini di program Ruang Bicara ini. Macam saya katakan di awal program tadi, kami lalukan jugalah kalau anda juga ada sebarang pertanyaan ataupun persoalan ataupun komen yang mungkin ingin anda kongsikan bersama dengan tetamu di studio. Gunakanlah talian yang kami sediakan kepada anda. Saya ulangi sekali lagi, iaitu di 0326 979768. Kita berehat dulu buat seketika dan kita kembali semula sebentar saja lagi. Ruang Bicara tentunya di Bernama TV. Kita jumpa lagi. Saya dah tak tahan dah, Tok. Saya nak dia rasa apa yang saya rasa. Itu dia! Ambil nanti tabur dalam makanan. Tabur banyak-banyak. Bau dia mujarab. Baik, Tok. Asyik balik lambat je. Nalah. Awak ni dah kenapa? Kenapa masin sangat awak hari ni? Masin? Abang okey? Awak rasa? Ha? Nak saya call ambulans tak? Hidup ni memang seni nak tipu orang. Garang pun jadi. Sabar tak sabar. Buli adalah satu perbuatan yang menyakiti orang lain melalui emosi, fizikal, lisan dan juga media sosial. Mangsa akan mengalami tekanan perasaan, kurang keyakinan diri dan juga trauma. Yang lebih dikhawatiri,
pembuli akan berhadapan dengan masalah yang lebih besar pada masa hadapan. Oleh itu, semua pihak harus bekerjasama membantras buli dengan menyemai nilai hormat dan juga berani bersuara sekiranya berhadapan dengan perbuatan tersebut. Buli bukan budaya kita. Okey, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang agenda mendidik koperasi menjulang legasi dan tentunya kita masih lagi bersama dengan tetamu istimewa iaitu yang berbahagia Datuk Muhammad Ali Mansor yang merupakan Ketua Pengarah Institut Koperasi Malaysia ataupun IKMA. Oh ya, saya difahamkan kita dah pun ada pemanggil di talian kita sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang sudah pun ada di talian kita. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum Tuan Zakari dan ahli panel. Ya, Waalaikumsalam. Ini saya Ridwan ni. Ingin bertanya dua soalan. Okey. Okey, soalan yang pertama, bagaimanakah teknologi dan media sosial boleh dimanfaatkan untuk memperkukuhkan agenda pendidikan pada masyarakat moden? Okey. Okey, itu soalan yang pertama mengenai teknologi ya. Okey, yang kedua, jika agenda pendidikan koperasi tidak diperkasakan, apakah kesan terhadap masa depan gerakan koperasi negara? Minta di panel ulah dah ni. Okey, terima kasih. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Jadi Datuk pun dah dengar soalan yang dikemukakan oleh pemanggil kita. Respon dan juga jawapan daripada Datuk. Okay, yang pertama tadi soal teknologi baru, pendigitalan, AI. Ini dah masuk satu perkara yang wajib dalam kalau kita lihat masa depan dunia perniagaan, dunia keusahawanan. Apatah lagi kita perlukan big data, data raya supaya dari situlah kerana kalau kita nak ingin bersaing di pasaran dunia ataupun di pasaran dalam negara kita sekalipun, kita perlukan semua ini. Sebab itu kita berharap lebih ramai generasi baru berada dalam sektor ini. Sebab itu kami setiap tahun melatih 3,000 graduan daripada 5 universiti sekarang untuk memastikan mereka ada minat dalam sektor ini dan kalau kita dapat sasaran seperti ini mudah untuk kita menerapkan teknologi baru ini. Ini adalah satu gelombang baru yang perlu ada dalam sektor ini supaya kita dapat menyemarakkan keupayaan mereka untuk mengurus. Dan yang kedua, sebenarnya jawapannya daripada yang pertama soalan iaitu kalau kita tak lakukan perkara ini kita akan tertinggal. Maka koperasi akan terus menjadi kalau sekarang disebut sebagai sektor ketiga, tapi saya bimbang dia ianya menjadi third class perniagaan. Jadi kita tak mau yang itu, sebab itu kita lihat menjadi cabaran kepada kami dan alhamdulillah kita menepati sasaran dasar keusahawanan negara, dasar koperasi negara di mana pencapaian kalau kita lihat pada tahun lepas 81 bilion. Kita dah melebihi daripada sasaran 70 bilion. Lepas itu kerajaan menukar sasaran menjelang 2030 sehingga 100 bilion. Tetapi kita ada juga cabaran dalam sektor ini. Kalau kita lihat daripada 186 bilion aset itu, 120 bilion berada di bank rakyat. Maknanya baki 60 itu ada dikongsi oleh 16,000 koperasi yang lain. Jadi ini menunjukkan tidak ada dia ada jurang. 3% menyumbang 97%. 97% koperasi kita hanya menyumbang 3%. Jadi kalau kita lihat kenapa perkara ini berlaku, kita terpaksa meningkatkan keupayaan koperasi tersebut daripada kecil, mikro kepada sederhana, kepada besar. Ini yang dilakukan oleh IKMA untuk kita pastikan dan juga UKKM untuk kita melatih koperasi-koperasi ini bergerak daripada mikro dan kita berharap
masa akan datang ia boleh menyumbang kepada double digit kepada KDNK negara. Sekarang ni kita berlega sekitar 2-3%, 3.5%. Jadi kita berharap dapat dilonjakkan lagi selepas ini. Dan juga pada ketika ini kita beri penumpuan kepada kredit. 70% koperasi kita kebanyakannya kredit. Sebab sejarah kita, kita nak mengelak daripada ceti dulu dan sehingga hari ini. Jadi kerajaan sedang berusaha untuk memastikan koperasi ini juga bergerak di bidang yang lain. Di bidang peruncitan, di bidang pelancongan, di bidang perladangan. Ini yang sedang kita lakukan. Sebab itu, seperti yang pemanggil tadi kata, memang kita perlu untuk menggerakkan teknologi baru dalam pengurusan koperasi pada masa ini. Bila kita bercakap tentang the new technology, ialah kita bercakap tentang digitalization, kita bercakap tentang AI dan sebagainya. Tetapi bagaimana kerjasama yang diperolehi daripada agensi-agensi kerajaan yang lain? Apakah mereka juga memberikan sokongan yang bersifat positif sebenarnya untuk memastikan bahawa segala program yang disusun atau oleh pihak Datuk sendiri sebenarnya akan dapat dicapai seperti apa yang diinginkan sebenarnya tu? Okey, untuk ini dalam bidang koperasi kami merupakan institut latihan awam tunggal yang menguruskan koperasi. Sebab itu setiap tahun kita menguruskan kita sebut sebagai koperasi bersasar ni 200 koperasi. Untuk kita lihat kemampuan mereka dari segi pendigitalan ini. Dan kita gerakkan mereka untuk kita bimbing supaya mereka bersedia dengan perubahan-perubahan yang baru ni. Dan kerjasama, kalau di kementerian ni kita ada buat masa ini 10 agensi yang di bawah kementerian dan kita ada Institut Kesewanan Negara tetapi ia lebih kepada usahawan. Kami kepada koperasi. Dan kita memang bergerak ke arah tersebut dan pihak Kementerian Kewangan juga memberi bajet yang tertentu untuk pastikan program pendigitalan ini bergerak selaras dengan dasar kerajaan. Dasar dan kendak semasa. Okey, kembali semula kepada UKKM. Ialah macam Datuk sebut ini merupakan universiti koperasi pertama di Asia sebenarnya. Jadi apakah Datuk melihat bagaimana apakah sebenarnya keistimewaan dan juga kelebihan ataupun advantage yang ada kepada UKKM ini dan bagaimana tentang penerimaan dan juga respon dan juga kerjasama yang diberikan oleh negara-negara Asia? Apakah mereka melihat ini juga sebagai sesuatu yang seharusnya lah yang sesuatu yang menarik, sesuatu yang harus diberi sokongan sebenarnya tu? Okey, sebenarnya kalau sejarah koperasi ini Malaysia merupakan model kepada negara luar. Kalau kita lihat dari peringkat awal, misalnya Tun Razak melaksanakan Felda pada tahun 1956. Walaupun kita lihat diperbadankan secara kerajaan sebagai badan berkanun, tetapi sebenarnya konsep Felda itu sendiri adalah konsep koperasi. Lepas itu kalau kita lihat pada tahun 70-an Pak Ungku, Allahyarham Profesor Derajat Ungku Aziz yang menubuhkan angkasa itu juga bergerak. Dia menjadi model kepada negara-negara yang lain. Sebab itu maktab koperasi ini satu perkara yang unik. Dan saya pergi dalam seluruh di dunia sebab kita merupakan ahli dalam International Cooperative Alliance. Kita juga members dalam SAPSP dan juga ASEAN. Bila kita pergi, tidak ada negara di mana kerajaannya menubuhkan sebuah institut koperasi untuk melatih. Tidak ada. Semuanya dilakukan oleh koperasi itu sendiri. Oleh pihak swasta. Jadi banyak negara yang cuba meniru model kita. Misalnya kami membantu negara Mauritius untuk menubuhkan sebuah institut koperasi di sana. Dan ada beberapa permintaan yang lain daripada Maghribi. Ada beberapa negara yang berminat. Dan kita juga melatih negara-negara yang sedang membangun, misalnya selatan Thailand, selatan Thai, yang berminat melihat bagaimana koperasi ini boleh dijadikan satu bidang sektor untuk memastikan pembangunan ekonomi di negara-negara tersebut. Jadi kita berharap UKKM ini akan menjadi model yang sama, iaitu sebab itu setiap tahun kami melaksanakan program peringkat antarabangsa. Tahun ini pun kita ada pada bulan Oktober insya-Allah, di mana kita ada round table talk di peringkat ASEAN sampai kita meraihkan sambutan 70 tahun dan kita berharap dalam persidangan di Panama untuk International Cooperative Alliance kita dapat mempromosikan lagi UKKM untuk menarik minat pelajar daripada luar negara mengikuti program koperasi, melihat kejayaan koperasi kita. Saya gembira dan bangga sebenarnya dengan apa yang Datuk sebut tentang recognition dan juga pencapaian UKKM sendiri. Tetapi bila kita bercakap tentang sektor ekonomi itu sendiri, Datuk, apakah Datuk juga yakin
ataupun penuh keyakinan sebenarnya bahawa platform ekonomi koperasi itu sebenarnya boleh menjadi platform ekonomi masa depan kepada anak muda itu sendiri? Pertama, pada saya kita menyerahkan kebijaksanaan pihak kerajaan, pemimpin negara untuk menguruskan dasar fizikal dan monetary policy secara yang tepat supaya dia akan mewujudkan persekitaran untuk sebuah koperasi itu bergerak. Dan tanggungjawab kita di mereka mikro memastikan koperasi ini berada di landasan yang betul untuk menikmati kemakmuran daripada kemakmuran yang diwujudkan oleh kerajaan. Ini yang kita lakukan. Dan kalau kita lihat pada masa kini, walaupun ada rungutan lah di kalangan rakyat kita tentang kesukaran-kesukaran, sebab kalau kita lihat pada tahun 20 sehingga 2030 ni, kita kena dua kali ujian. Kalau dulu dalam tempoh 10 tahun tu sekali saja. Tahun 70-an harga minyak 1974. 80-an ada kemesyatan ekonomi 84-85. Tahun 90-an ada krisis kewangan. Tahun 2000 ada subprima masalah. Tetapi 20 ke 2030 baru 6 tahun kita dah kena COVID-19 dan kita kena sekali lagi. Ini merupakan cabaran kepada kami yang kita melihat di mana kita boleh bantu sektor ini. Dan dalam masa yang sama kita lihat kerajaan telah melaksanakan beberapa perkara yang kita nampak berada di landasan. Walaupun rakyat mungkin akan merasa gelisah, tapi kalau kita lihat dengan kedudukan mata wang kita yang nombor 1 di Asia, kedudukannya bermakna dia memberi impak bahawa ekonomi berada di landasan yang sepatutnya. Tetapi kita sedang berusaha, saya yakin dan kerajaan sedang berusaha menjadi lebih baik. Sebab itu di peringkat Kementerian Penggunaan Sawan, YB Steven, dia membuat program untuk memperhebatkan perniagaan Malaysia. 10,000 syarikat sedang diusaha untuk dilonjakkan dengan semua supaya kita mendapat capaian yang lebih, mendapat akses kepada pasaran, mudahkan mereka membuat pinjaman. Ini yang kita semarakkan supaya kita berada dalam dunia usahawan yang baik. Dan saya berharap ini memberi impak yang baik juga kepada sektor koperasi dan generasi muda ini. Saya suka sebenarnya bila Datuk bangkitkan tentang dugaan-dugaan yang mesti kita lalui, yang telah pun kita lalui sebenarnya. Dan ianya sebenarnya memberi cabaran yang cukup hebat kepada pengendalian ataupun pengurusan koperasi di negara kita. Tetapi selain daripada COVID sebelum ini, apakah Datuk juga merasakan bahawa dengan berlakunya konflik di Asia Barat itu, apakah ianya akan turut menyumbang kepada satu lagi bentuk cabaran sebenarnya kepada pengurusan koperasi di negara kita? Dalam dunia perniagaan, lagi banyak cabaran, lagi banyak peluang. Itu mesti dilihat oleh semua pihak, termasuk dalam sektor ini. Kalau tak ada cabaran, saya nampak kita akan berang. Dewa satu ketika, kenapa dia melabur di Libya, di negara-negara yang berperang ni. Tapi dari situlah dia dapat monopoli kepada perusahaan-perusahaan di sana kerana keberanian dia. Jadi kalau kita bijak, kalau usahawan kita bijak dan kalau dunia perniagaan kita hebat, saya rasa kita boleh menandingi terutamanya negara 10 negara ASEAN, sekarang 11 campur Timur Leste. Dan kalau kita dapat menguasai pasaran 10 negara ini pun cukup untuk meningkatkan keupayaan perdagangan negara kita. Sebab sekarang ni kita masih melimitkan atau menghadkan dalam negara. Tapi kalau kita keluar 10 negara, kalau kita keluar ke Asia, kalau kita keluar lebih jauh, saya rasa peluang ini akan dapat dilihat dengan lebih tepat. Dan saya yakin bahawa usaha yang dibuat oleh kerajaan itu, terutama UMITI dengan menarik pelaburan yang banyak sekarang dalam negara, membuka ruang kepada kita untuk membuat imbangan dagangan yang lebih baik, terutama dalam ekspor negara. Tadi pun kita menyentuh tentang convocation UKKM kali kedua yang akan berlangsung pada 21 Mei ini. Jadi apakah pandangan Datuk sendiri signifikan ataupun pentingnya majlis tersebut kepada lanskap pendidikan koperasi negara sebenarnya itu? Ia merupakan satu pengiktirafan kepada program kesarjanaan yang kita ada pelajar-pelajar daripada masters yang akan bergraduat pada hari tersebut. Dan ini kami berharap akan memberikan satu promosi kepada sektor pendidikan negara. Kita juga menjemput wakil-wakil daripada negara ASEAN, 10 negara ASEAN, 10 negara Asia, 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 10 negara
daripada Indonesia untuk hadir dalam majlis convocation ini. Dan kami juga mengadakan kerjasama dengan Kementerian Pembangunan Wilayah dan Pembangunan Wilayah Tertinggal di Indonesia supaya kita dapat bekerjasama. Dan kerana kalau kita lihat di Indonesia, mereka sedang menggerakkan koperasi merah putih. Presiden Prabowo mewujudkan 80,000 koperasi di desa-desa. Sebab kalau kita lihat sejarah koperasi Indonesia ni dia lebih panjang. 1896. Kalau kita lihat kongres yang pertama di Tasikmalaya pada tahun 1947 di Bandung. Dan pada ketika itu Bung Hatta, bagaimana beliau menyatakan bahawa ini adalah program merakyatkan ekonomi. Jadi ini yang kita sedang berusaha untuk bergabung dengan negara-negara jiran kita, dengan Brunei, dengan Filipina, selatan Filipina dan juga di Thailand, supaya dapat kalau mereka datang untuk menuntut atau belajar di UKKM ini. Jadi proses ini akan mengambil masa. Tetapi ada pelajar daripada luar yang menuntut di UKKM? Ada. Sekarang kita sedang menerima pelajar daripada Palestin dan kita juga sedang menguruskan pendaftaran daripada Indonesia. Daripada Indonesia dari peringkat master. Sekarang kami sedang bekerjasama untuk membantu sebuah universiti di Indonesia dan juga kementerian berkenaan dalam proses membangunkan Koperasi Merah Putih yang diusahakan Indonesia, dan kita berharap akan berlaku timba balas dari perdagangan dua hala nanti di antara Malaysia dan Indonesia. Kita ambil satu lagi panggilan yang ada di talian kita sekarang ini. Azali, kalau tak silap saya, sudah pun bersiap sedia di talian kita. Assalamualaikum Azali. Waalaikumsalam Datuk Syarkawi, apa khabar? Baik, Alhamdulillah Azali. Ya. Boleh saya tanya ahli panel kita, Datuk Omar Ali Mansor? Silakan. Ya, Datuk Omar Ali, apa khabar? Ini kita punya Vice Chancellor. Datuk. Profesor Azali. Ya, Prof, silakan. Ya. Mungkin Datuk Ali boleh berkongsi tentang mungkin masa hadapan dan peranan UKKM dalam gerakan koperasi di Malaysia. Dengan menyediakan tenaga sumber kerja yang lebih berkemahiran dalam bidang yang amat khususlah dalam sektor koperasi. Okey. Itu saja soalan saya. Okey, terima kasih banyak-banyak Prof. Wah, menarik juga soalan yang anda kemukakan sebenarnya Prof. Tapi kita akan mendapatkan respon ataupun jawapan daripada tetamu kita, iaitu Datuk Muhammad Ali Mansor seketika nanti, kerana kita akan berehat dulu. Dan kepada anda, sekali lagi saya pesan jangan ke mana-mana. Kembali semula bersama kami sebentar saja lagi di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Jadi, tunggu kita kembali semula sebentar lagi. Duduk Syabik. Ni tentang kes Aiman yang bawa selian aku tu. Sekarang EAIC sedang buat siasatan. Kebetulan HQ hantar kau untuk uruskan kes ni. Habis tu nak saya tolong apa? Ini file tentang kes tu. Aku nak kau ubah maklumat dalam ni supaya kita semua nampak tak bersalah. Dan kalau kau jumpa apa-apa bukti dalam ni, kau hapus saja. Tapi tuan, saya tak pernah buat macam ni. Jangan bimbang. Muaz akan ada untuk bantu kau. Baik tuan. Masuk! Apa semua ni, Syafiq? Aku adalah pegawai risikan yang dihantar oleh HQ untuk bekerjasama dengan pihak EIC untuk menyiasat kes ini dan kes pemalsuan dokumen-dokumen sulit. Awak ni penyelia atasan yang menyembunyikan salah laku pegawai bawahan kamu. Terima kasih untuk fail. Bawa mereka. Kuasa adalah tanggungjawab. Integriti adalah kunci. Malaysia dibina atas kepelbagaian, bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia
adalah rumah kita bersama. Baiklah, kami cukup berterima kasih sebenarnya kalau anda masih lagi menumpukan perhatian sama kami di program Ruang Bicara ini, dan kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya. Tak banyak lagi masa yang tinggal. Tapi ada lagi beberapa persoalan-persoalan penting dan menarik yang mungkin sempat saya kongsikan bersama dengan tetamu di studio. Tadi kita ada panggilan Datuk Mak Ali, iaitu daripada Profesor Azali. Macam Datuk pun kenal baik dia tu rasanya. Tapi ialah satu persoalan yang penting dan menarik dibangkitkan tentang masa depannya UKMM itu sendiri, dan ialah sumber kerja yang berpengalaman, yang really professional sebenarnya harus diserapkan di UKMM untuk memberikan satu gambaran yang cukup meyakinkan bila kita bercakap tentang ilmu koperasi ini sendiri. Ya, pertamanya apabila kita ingin menumbuhkan UKKM itu sendiri, semua pihak tidak bersetuju. Mereka memandang pesimis. Kenapa perlu universiti? Sedangkan kita ada IPTA 20, IPTA, kita ada IPTS. Kenapa perlu lagi sebuah universiti? Tetapi saya mengucapkan terima kasih kepada KPT, Kementerian Pendidikan Tinggi, dia luluskan. Kenapa dia luluskan? Sebab dalam sektor ini kita ada 7.6 juta ahli. Kita ada lebih 16,000 koperasi. Dan kalau kita tidak bimbing dalam sektor ini, ia akan beri ancaman kepada negara. Sektor ini akan menghadapi masalah yang besar nanti. Jadi saya rasa KPT melihat agak jauh juga dan membenarkan kami untuk memulakan operasi ini. Sebab itu bila kita ditubuhkan, kita telah menjemput rakan-rakan strategik kita, terutama koperasi-koperasi besar untuk bersama-sama dengan kami. Saya juga membuat kunjungan kepada ketua-ketua kerajaan negeri untuk memberikan pendedahan, memberikan keyakinan kepada mereka perlunya. Dan alhamdulillah, misalnya negeri Sabah, Sarawak, Selangor, banyak negeri yang memberikan kerjasama yang cukup baik. Dan saya yakin dan percaya, katakanlah kita nak menubuhkan koperasi masjid, 300 koperasi masjid. Sebenarnya kita dapat menyediakan peluang pekerjaan kepada graduan 300. Kalau kita mengambil peluang tersebut. Dan kalau kita ingin menubuhkan apa jua koperasi, kita memberi ruang kepada pelajar kita untuk berkhidmat di sana. Itu tak termasuk yang top 100, top 500. Jadi kalau rakyat memahami tentang peluang ini, saya yakin universiti ini akan mendapat tempat di kalangan generasi baru yang berminat untuk dalam bidang pengurusan. Dia ada dua, satu mentadbir koperasi ataupun mengusahakan koperasi. Perkara yang berbeza. Mentadbir maksud saya dia bekerja dengan koperasi, ataupun dia memulakan penubuhan koperasi. Dia boleh pilih nak jadi usahawan koperasi atau untuk menguruskan koperasi. Dua-dua ilmu ini ada di UKKM. Saya tertarik hati dengan persoalan yang dibangkitkan oleh Prof Azali jugalah. Ini bila dia bercakap tentang masa depan UKKM itu sendirilah. Terutamanya lah daripada tenaga kerja ataupun sumber kerja yang berpengetahuan dan juga profesional dan betul-betul mahir dalam bidang pengurusan koperasi itu. Apakah setakat ini UKKM sebenarnya daripada tenaga kerja yang ada di UKM sendiri memenuhi kehendak dan juga semangat seperti apa yang dibangkitkan oleh Prof Azali? Kalau kita lihat antara tanggungjawab IKMA, Institut Koperasi, selain berlatihan adalah research. So saya melihat pada kita itu, kenapa kita nak tubuhkan koperasi? Kerana kita ingin mendapat kelebihan daripada sebuah universiti. Apabila kita ada universiti, kita ada berpuluh-puluh pelajar yang mengikuti pengajian di peringkat sarjana, di peringkat PhD dan DBA. Dan sudah tentu mereka akan buat kajian. Dan kita dapat menjimatkan masa dan tenaga pegawai kita yang selama hari ini kita gunakan untuk dalam bersama membuat kajian yang sama. Jadi apabila wujudnya universiti ini, saya nampak kajian di bidang koperasi itu sudah terbuka luas. Ini antara perkara yang mungkin orang lain tak nampak. Tetapi dia adalah kebaikan ataupun advantage kepada penubuhan sebuah universiti koperasi ini. Macam tenaga pengajar dan juga pensyarah-pensyarah di UKKM sendiri. Apakah kriteria yang dilihat kepada mereka sebelum mereka diangkat ataupun dipilih untuk bersama dengan UKKM London? Kita ada dua. Pertama, kita ada tenaga pengajar dalaman, iaitu tenaga pengajar tetap 83 orang yang berkhidmat dengan IKMA. Mereka ni puluhan tahun memberikan kursus mengenai koperasi. Kepakaran mereka
sangat. Dan kedua, kita mengambil juga daripada IPTA dan juga sektor atau industri. Dan kalau kita gabungkan dua ini, dia menjadi lebih menarik kepada pembelajaran di UKKM ini. Sebab itu di UKKM ini kami tidak menekankan soal universiti yang besar. Kami menekankan tentang business school. Fokus kita nak bersaing sekurang-kurangnya menjadi akhirnya top business school in Malaysia. Kita khususkan kepada bidang tersebut dan perusahaan kita juga kepada koperasi satu bidang yang agak unik berbandingkan dengan negara-negara yang lain ni. Dan kalau kita mampu melahirkan 10 lagi bank rakyat, saya yakin dia merupakan gelombang yang besar kepada sektor koperasi negara kita. Harapan Datuk sendirilah terhadap graduan UKKM nanti, terutamanya lah bila kita bercakap dalam memperkasakan gerakan koperasi selepas ini tu. Sebelum ada UKKM, kita ada kolej yang kita nama I-Co-op. Lebih kurang 1,800 pelajar dah kita graduate, tapi diploma. Dan semua berada di dalam sektor ini. Dan kita mendapat feedback yang sangat baik daripada sektor ini bahawa pelajar-pelajar kita memang mendapat tempat. Cuma pada ketika ini kita lanjutkan kepada sarjana, master dan PhD. Dan saya yakin dan percaya dengan pembangunan koperasi yang kian meningkat, keperluan untuk mendapat pelajar-pelajar yang kelulusannya lebih tinggi akan berlaku. Dan perkara ini saya yakin akan berlanjutan dan ini adalah sumbangan besar yang bakal diberikan oleh UKKM kepada sektor ini. Keyakinan Datuk sendirilah bila kita bercakap tentang ialah hubungan strategik tu ya, di antara IKMA, di antara UKKM dan juga gerakan koperasi. Apakah Datuk yakin sebenarnya dalam diri Datuk dan rakan-rakan di IKMA sendiri bahawa ianya akan dapat memperkukuhkan ekonomi rakyat sebenarnya? Ya, akhirnya kita akan ke situ. Di mana kita lihat bahawa salah satu cara untuk mengurangkan kemiskinan, mengurangkan pengangguran adalah melalui koperasi. Cuma kita kena melihat secara lebih strategik di mana sektor yang patut kita masuk, di mana tempat yang boleh kita labur, di mana peluang yang perlu diberikan oleh kerajaan, di mana bantuan yang perlu diberikan oleh agensi-agensi kepada koperasi ini. Sebab kalau kita lihat model-model koperasi yang berjaya ni, kita boleh gunakan model yang sama supaya impaknya. Kita ambil contoh macam koperasi Sahabat, lebih 400,000 ahli. Jadi manfaat itu akan menjurus ke arah ahli yang begitu ramai. Kalau kita ambil koperasi yang lain umpamanya, Co-op Bank. Kalau kita lihat dividen yang diberi sudah menunjukkan tahun ini pun lebih 130 juta keuntungan dan dia dah memberikan satu isyarat baru bahawa sektor ini bukan sektor yang boleh diremehkan kerana ia boleh bergerak dengan pantas. Koperasi ladang misalnya memberi dividen 40%. Betul. Ini semua menunjukkan kejayaan. Adalah koperasi-koperasi tertentu yang gagal, yang diguna oleh pihak tertentu untuk apa yang kita katakan seperti menipu pelabur-pelabur, itu ada. Tapi kita berharap di bawah Kawaslia Suruhanjaya perkara ini kemudian akan dapat dikurangkan. Dan kita juga sedang dalam proses meminda akta baru di peringkat kementerian untuk memastikan bahawa kita dapat mengawal sektor ini dan memberikan ruang baru supaya mereka dapat bergerak dengan lebih pantas. Dalam hati kecil Datuk sendirilah, saya percaya bahawa Datuk dan rakan-rakan di IKMA juga tentunya lah mempunyai harapan yang cukup tinggi, bayangan-bayangan yang cukup indah sebenarnya dalam usaha untuk mengembangkan lagi Institut Koperasi Malaysia ataupun universiti UKKM itu sendiri supaya ianya betul-betul dapat memenuhi kehendak seperti apa yang diinginkan. Jadi apa lagi yang Datuk bayangkan, apa lagi yang Datuk lihat dalam diri Datuk sendiri yang boleh dilakukan oleh semua pihak dalam usaha untuk mengembangkan lagi sebenarnya pendidikan koperasi di kalangan mereka yang berminat sebenarnya. Sudah tentu sebagai Ketua Pengarah saya mahu melihat institut ini menjuarai bidang pendidikan koperasi bukan saja di Malaysia tetapi di ASEAN, Asia dan seterusnya. Sebab kita merupakan model yang terbaik. Bagaimanapun kita kena menyusun dengan cara yang lebih teratur. Iaitu apabila kita ada universiti, kita memerlukan sumber kewangan yang besar. Bagaimana kita merancang endowments kepada
kepada sektor ataupun universiti ini. Bagaimana kita berusaha untuk mendapatkan pembiayaan pihak tertentu untuk membiayai pelajar-pelajar kita. Ini akan memastikan kesinambungan jangka hayat universiti kita. Dan kalau kita dapat menyelesaikan masalah ini, terutamanya kita dapat menarik begitu ramai pelajar-pelajar asing untuk belajar sini, ia merupakan semua pendapatan yang besar. Bukan saja kepada kita, tapi kepada negara. Ya, ini yang sedang strategi-strategi yang sedang diuruskan oleh pihak pengurusan untuk kita bergerak lebih jauh. Kerana kita tidak boleh bergantung pada kerajaan selama-lamanya. So kami mensasarkan untuk 10 tahun, 5+5. Sekarang kita dah 3 tahun. Kita tunggu 5 tahun dan lagi 5 tahun kita berharap kita sudah menjadi sebuah universiti yang kukuh di negara kita. Okey, kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya tu ya. Ada lebih kurang 3-4 minit lagi. Mungkin dalam konteks Malaysia Madani inilah bagaimana pandangan Datuk sendiri bahawasanya koperasi itu boleh menjadi satu instrumen pembangunan masyarakat yang lebih inklusif. Ya, sebelum ini Kementerian Ekonomi sendiri berminat untuk menyelesaikan masalah-masalah perekonomian rakyat ini melalui koperasi. Ini bermakna bahawa dalam konteks madani itu sendiri, kesejahteraan rakyat, kemajuan dan sebagainya itu sangat bersesuaian. Cuma bagaimana kita mengatur, sebab dulu kita berfikir tentang kemiskinan desa, tapi sekarang dia dah beralih kepada kemiskinan kota. Jadi koperasi yang dulu kita tumpukan di kampung-kampung itu juga patut dilihat bagaimana ingin peranannya dimainkan di kota-kota pula. Ini yang kita perlu merancang strategi ini dengan cara yang lebih berkesan. Bagaimana kita menetapkan mungkin nanti di kawasan-kawasan perumahan tentu akan ada kedai koperasi, akan ada sistem-sistem di mana semuanya menggunakan perniagaan daripada koperasi. Yang ini mesti diatur dengan begitu baik supaya akhirnya nanti kita akan dapat melihat hasrat perekonomian madani itu dapat dirasai bukan saja oleh penduduk desa tetapi kota pada ketika ini. Okey, sebelum kita berpisah dari udara 1-2 minit lagi, saya beri ruang dan juga peluanglah harapan Datuk sendiri, terutamanya lah bagi pihak Institut Koperasi Malaysia IKMA dan juga UKKM sendiri. Apakah Datuk merasa yakin bahawa dengan segala usaha yang dilakukan oleh pihak IKMA sendiri, ianya akhirnya juga dengan sokongan daripada semua pihak akan menghasilkan sesuatu yang positif sebenarnya bila kita bercakap tentang pengurusan koperasi, dan kemudiannya ianya akan menjadi satu gambaran yang akhirnya akan memberi manfaat bukan saja kepada ahli koperasi tetapi kepada rakyat secara keseluruhannya. Serangkai rakasnya, Datuk. Pertama saya ucap terima kasih Sekirin dan juga ruang bicara bernama kerana beri ruang kepada kami. Kalau seperti yang saya kata tadi, kita bermula agak lambat kerana dalam tempoh tersebut kita baru menempuh. Tapi kalau kita lihat seperti cycling, Kirin misalnya, di peringkat awal tu kayuhannya biasa saja, laju pun tidak terlalu laju, tetapi kita perlu lebih laju ketika pusingan akan berakhir. Di situlah yang perlu dimainkan oleh pasukan saya supaya kita selepas ini akan bergerak lebih laju dan laju supaya kita dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan koperasi, kemajuan perekonomian usahawan yang ada dalam negara kita. Dan saya lihat dengan kemampuan yang kita ada di bawah kementerian ini, kita ada 10 agensi dan kita ada pelbagai lagi di Kementerian Luar Bandar, Pendidikan Tinggi. Kalau kita gabungkan semua ini, kita akan merupakan satu tenaga yang cukup kuat yang boleh kita lakukan. Dan kalau kita lihat di universiti-universiti, koperasi-koperasi sedang dibangunkan dan banyak juga yang telah pun berjaya. Begitu juga dengan dalam sektor-sektor atau badan-badan kerajaan, koperasi sudah pun memainkan peranan, cuma kita perlu tingkatkan lagi supaya dapat memperbaiki ekonomi rakyat. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia, Datuk Muhammad Ali Mansor selaku Ketua Pengarah di Institut Koperasi Malaysia ataupun IKMA, dan secara peribadi juga saya cukup selesa sebenarnya sembang-sembang bersama dengan Datuk. Nanti Datuk kena janjilah datang lagi ke program Ruang Bicara ini kerana ini merupakan isu yang perlu diwar-warkan dari masa ke semasa sebenarnya. Dan saya percaya dengan kesungguhan, dengan keikhlasan yang ditunjukkan oleh IKMA sendiri, saya percaya segala apa yang Datuk harapkan itu bukanlah mustahil untuk diterjemahkan menjadi kenyataan. Dan sesungguhnya lah bila kita bercakap tentang gerakan koperasi di negara kita ini, sudah pastilah kita juga mengharapkan satu pengurusan koperasi yang betul-betul bersifat profesional
operasional yang betul-betul efisien sebenarnya, kerana akhirnya manfaatnya akan dinikmati macam saya sebut di awal tadi, bukan saja oleh ahli-ahli koperasi tetapi kepada rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Jadi kita mengharapkan, mendoakan supaya segala apa yang dirancang dan dilakukan oleh hikmah itu akan menghasilkan sesuatu yang begitu berfaedah sebenarnya kepada pengurusan koperasi di negara kita. Terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara, dan jangan lupa seperti yang selalu kami janjikan kepada anda yang sentiasa kami tepati sebenarnya, Ruang Bicara pastinya akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Tahukah anda, buli cyber atau cyberbullying berlaku apabila seseorang mengugut, menghina, mengaibkan atau memperlekeh orang lain melalui platform digital? Buli cyber boleh berlaku melalui media sosial, aplikasi pesanan, email atau permainan dalam talian. Jadi, apakah jenis-jenis buli cyber? Antaranya ialah penyebaran fitnah dan ugutan, mesej atau komen jelek, penyamaran, penyebaran gambar atau video peribadi tanpa izin, sexting dan pengasingan sosial secara maya. Semua pengguna platform digital, terutamanya kanak-kanak dan remaja, berisiko menjadi mangsa. Buli cyber bukan gurauan digital. Buli cyber meninggalkan kesan emosi kepada mangsa. Jangan berdiam diri, lapor, ambil tindakan. Bantu hentikan buli cyber sebelum terlambat. Satu inisiatif kerajaan dalam usaha untuk membantu mengurangkan kos sara hidup rakyat. Inilah peluang anda untuk berjimat melalui program Jualan Rahmah Madani PJRM oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Dapatkan penjimatan harga antara 10% hingga 30% bagi barangan keperluan harian anda. Tersedia di 222 parlimen dan 600 don di seluruh negara. Apa tunggu lagi? Layari portal rasmi KPDN atau scan kod QR bagi mengetahui tarikh dan lokasi PJRM berdekatan anda. Jangan lepaskan peluang ini. Program Jualan Rahmah Madani. Rahmah itu berkat. Malaysia Madani. 5 jari dengan jalur merah putih merupakan simbolisme kepada rukun negara. Bulan sabit. Bulan merupakan simbol kepada agama Islam sebagai agama persekutuan. Bulatan. Bulatan berwarna biru menandakan kebulatan muafakat dan perpaduan di kalangan rakyat. Bintang. Bintang berbucu 14 menandakan perpaduan di kalangan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan. Warna biru, kesatuan nasional, keterangkuman dan persaudaraan. Warna kuning, nilai tradisi.